Selamat datang ke Perpustakaan Sultan Abdul Samad UPM, sebuah pusat ilmu yang terus berkembang dengan inisiatif terbaru dalam dunia penyelidikan. Bulan Sains Terbuka adalah peluang terbaik untuk meneroka dan memahami kepentingan data stewardship dalam dunia penyelidikan. Apakah peranan seorang data steward? Seorang data steward membantu memastikan data penyelidikan disusun dengan baik, mudah diakses dan berkualiti tinggi. Dalam era sains terbuka, kami berusaha untuk memastikan bahawa data penyelidikan tidak hanya disimpan dengan baik, tetapi juga boleh diakses dan digunakan oleh komuniti penyelidik seluruh dunia. Dengan pengurusan data yang efektif, penyelidik dapat bekerjasama lebih mudah, memajukan pengetahuan dan mempercepatkan inovasi. Ingin tahu lebih lanjut? Sertai kami dalam program Bulan Sains Terbuka di mana anda akan mempelajari kemahiran penting dalam pengurusan data. Daftar sekarang untuk menyertai bengkel, webinar dan sesi praktikal yang akan memberikan anda panduan lengkap dalam data stewardship. Kami menanti anda di Perpustakaan Sultan Abdul Samad UPM.